Hai, saya di sini. So kita nak unboxing kita punya Tupperware. Okay, aku dah beli ni quite some time, tapi itulah aku tak ada masa dan tidak memberi masa untuk sesuatu seperti ini. Jadi aku dah nak mulakan untuk menggunakannya. Jadi jom kita tengok. Okay, dia adalah Tupperware Speedy Grater. Tengok, nampak? Okay, itu adalah reflection daripada PC saya lah. Lighting come here little bit better kan. So korang boleh nampak barang ni. Nampak aku juga. Okay, so inilah rupa dia. Okay, sekejap. Kita buat sesuatu sekejap. Okay, so ini adalah barang dia. Ini kotak dia daripada depan. Lepas tu dia ada sebab kenapa aku beli benda ni. So bila aku ada sebab, aku akan beli. Kenapa? Itulah sebab dia. Okay, so macam ni dekat atas kotak ni fast, apa tu? Super fast. Terbalik lah baca. Okay, so dia macam ni. So dekat atas ni macam ni. So nampak dia tulis tu. So inilah barang dia Okay, so itu dekat atas, dekat tepi macam ni. Dekat dia ada side tu macam ni. So dia tunjuk, dia dah detach kan barang tu. Okay, super fast macam tu. Okay, so dia detach macam tu. Here dia punya logo yang baru, nampak? Tokopeck gitu. Ni dia belakang lah. Okay, pada bawah bontot dia tu. Bontot tu dia punya bahagian bawah lah, base dia. Okay, sini dengan sini macam ni. Okay, so jom kita buka. So kalau nak beli, tengok saya punya detail lah dekat saya punya info sana. Boleh baca-baca sikit. Jom, aku tahu nak buka macam mana ni. Oh, buka macam ni. Okay, so kita buka dia. So inilah kejadian dia. Kita buka macam ni. Inilah kejadian dia. Gitulah. So kosong. So dia macam ni. Kita keluarkan. So dia punya size macam ni lah. So ni lock. Nampak dia tak nak buka. So kalau kita nak pakai dia, apa kita nak buat adalah, sekejap kita tengok base dia. Base dia macam ni. So boleh letak rectangle. Aku tak tahu, aku tak tanya lagi ibu aku. Dia ada dia punya base yang boleh letak lah kalau kita nak letak kat bawah bekas Tupperware. Tak tahulah, aku tak tengok lagi, tak tanya. So ni kena buka dulu. Macam nak buka dia, aku pun tak tahu. So kita nak kena buka dia kan. So dia dah mobile, nampak? So bila nak pakai, nanti letak isi kat dalam. Lepas tu yang terbuka pintu tadi, kita buat macam ni. Lepas tu kita pun sagar macam tu. So bila dah tak nak pakai, kita letak balik untuk lock supaya dia tak bergerak. Aku tak tahu nak lock macam mana. Pada pandai je ni. Okay, so betul lah. So letak situ, so dia akan duduk longkang. Jatuh. Kena tuck in, kena tolak ikan dia kat dalam. So dia duduk kat longkang, so dia tak boleh nak gerak. Pencucian dia, nanti aku tanya mak aku macam mana. Nanti aku tanya ibu macam mana. Aku tak tanya lagi. Cucilah macam biasa. Cuma maybe nak kena hati-hati sikit sebab dia tajam. Kita boleh alih cuci bersini, alih cuci bersini. Dia sebab kenapa aku nak sagat ni. Aku tak nak yang slide tu. Apa? Grater. Ni grater. Slider ke apa benda tak nama ni satu tu. Yup. So ini akan mencapai aku punya objektif. Okay, itulah buat masa ni. Okay, bye.